Setiap kali bulan Ramadan, saya ada perkara wajib yang saya buat setiap tahun apabila telah cukup haul dengan nasab. Apa dia tu? Okey, saya akan menunaikan zakat emas saya pada setiap kali bulan Ramadan setiap tahun. Okey, jom saya tunjukkan bagaimana saya buat. First, pergi je dekat application My Zakat ni dan dia akan buka. Dia tulis ikhlas memberi, tulus membantu. Tunggu tengah loading kejap. Okey, saya dah login ke dalam akaun My Zakat saya. Terus klik zakat emas dan kita pilih emas jenis simpan. Dan masukkan terus berapa total gram emas yang kita wajib bayar zakat dalam masa setahun yang lepas. Saya pilih cara bayaran secara online banking dan terus bayar dan Alhamdulillah payment successful. Alhamdulillah selesai sudah tanggungjawab saya untuk tahun lepas, Ramadan ke Ramadan. Nampak tak? Senang sahaja. Simpan emas dan kita pun dapat berbakti kepada orang-orang yang memerlukan. Dan yang paling bestnya, apabila kita menunaikan zakat ni, dia akan menyuburkan lagi harta-harta kita. Kita pun tak sangka emas-emas kita akan bertambah dengan mudah selepas itu. InsyaAllah.